pass dan 3 A solid. Ada juga disebabkan oleh Mentropik itu sendirilah. Saya jadi, dia tak buatkan saya jadi pandai, tapi buat saya lebih produktif. Yang tu. Saya lebih banyak bertindak sendiri, iaitu waktu di kata 5, saya mula buka buku, saya catat setiap apa yang cikgu cakap. Waktu di kata 5, saya baru buat. Lepas tu saya catat, saya banyak tanya. Waktu tu saya dah tak kisah dah apa orang nak kata. Sebelum tu saya malu. Saya tertarik dengan ayat yang student tu cakap. Mindtropic ni tak buatkan beliau jadi pandai, tapi Mindtropic tu jadikan beliau lebih produktif, lebih berani bertindak. Ni sebenarnya yang sangat tepat dan yang semua orang perlu aware. Tapi, apa yang dibantu sebenarnya adalah lebih fundamental. Maksudnya, cara otak kita bekerja. Dia bantu otak bekerja dengan lebih baik, lebih fokus, lebih bersemangat, emosi lebih terkawal dan lebih yakin dengan diri sendiri. Dari itu, anak mulalah berani lakukan perkara yang sebelum ni mereka elakkan. Dan disitulah perubahan sebenar bermula dan akhirnya membawa kepada kejayaan. Dan macam mana ni, Alhamdulillah berjaya skor 8A+ dan 3A solid. So, parents-parents sekalian, kalau hari ini anda nampak anak anda tu kurang fokus, cepat give up ataupun kurang yakin, jangan terus label mereka tak mampu ke, malas ke apa ke kan. Cuba kita tengok balik, ada tak mana-mana sudut yang boleh kita bantu lagi. Apa-apa pun, otak mereka kena ready dari dalaman dulu. Itu yang boleh sokong dengan vitamin apa? Mindtropic, vitamin minda ini. Bila otak disokong baik, perubahan kecil akan mula berlaku. Dan dari situlah kejayaan anak anda akan terbina.